Aku tak tahulah kenapa tahun ni lagu raya tak ada satu. Lagu raya 2026 yang paling sampah. Banyak lagu-lagu Indonesia tu yang memberi mesej-mesej yang memberi semangat hidup. Kita orang pun nampak macam yang kita orang sangat tak memerlukan lagu raya yang baru. Jagat media sosial di Malaysia tengah diramaikan polemik lagu raya baru. Bukannya membawa suasana lebaran yang hangat, beberapa lagu justru dihujat netizen karena konsepnya dianggap aneh dan tidak mencerminkan nuansa hari raya. Kritik bermunculan di media sosial, mulai dari konsep video musik hingga gaya lagu yang dinilai terlalu jauh dari tradisi lagu raya yang biasanya identik dengan keluarga, nostalgia, dan kebersamaan. Menariknya, di tengah hujatan itu muncul perbandingan yang cukup sensitif. Sebagian warga Malaysia justru menyebut lagu lebaran dari Indonesia terasa lebih hidup dan lebih mudah dinikmati saat momen Idul Fitri. Lagu-lagu klasik Indonesia bahkan kembali disebut oleh netizen, seolah menunjukkan ironi ketika lagu raya baru Malaysia menuai kritik dari warganya sendiri. Sebagian pendengar di sana justru kembali memutar lagu lebaran dari Indonesia. Lelaki memang macam ni ke? Benda ni halal. Baru hari ni hari ketiga bulan puasa, dah sambut raya. Aku tak faham apa yang berlaku pada lelaki zaman kita. Lelaki lembut sangat, lelaki bermakeup, lelaki berjoget sama dengan perempuan. Moga Allah subhanahu wa ta'ala berikan pada kita kuasa untuk hadkan maksiat dan buat teguran pada geng-geng ini, kerana mereka akan menghancurkan akhlak-akhlak ummah Islam kita. Sila hormat bulan puasa, bulan Quran, bulan ibadah, bukan bulan hidup. Raya tahun ini mencetuskan kecaman apabila netizen menganggap ia mencabar kesabaran di bulan puasa. Trend influencer menghasilkan lagu raya tahun ini menerima reaksi negatif apabila netizen mendakwa ia tidak kena dengan jiwa raya dan terlalu syarat dengan elemen moden. Nama Agi antara yang dipetik apabila lagu tersebut dikatakan mencabar kesabaran pendengar. Ramai berpendapat lagu raya sepatutnya ringkas, sopan dan bermesej, bukannya sekadar projek populariti bermusim. Cukup! Andainya lah influencer dan artis-artis tidak tahu pasal ini, kat sini lah aku jadi wakil untuk bagi tahu. Kita orang janji, kita orang cuma nak korang tahu bahawa sini kita orang okey dan aman, damai dan sentosa. Kalau setiap kali raya, playlist lagu raya hanyalah lagu yang lama-lama, kita orang sumpah tak terkilan kalau tak ada lagu baru. Betul ni cakap. Kita orang pun nampak macam yang kita orang sangat tak memerlukan lagu raya yang baru. Betul tak? Dok, sungguh ni. Sungguh. Kami betul-betul nak amatkan apa yang kami perlukan lagu lama je. Tak perlu lagu baru. Assalamualaikum. Topan kejap Aku ingatkan lagu AG Lalala Raya je yang aku paling tak suka. Dah lah buat suara kepek macam perempuan. Lepas tu, yalah, lagu macam tak tahulah, dia macam tak sampai tau. Tak sampai raya, mood raya tak sampai. Aku cari mana mood aku ni untuk raya. Tak ada. Tapi bila artis veteran Kak Ifah Razia buat lagu yang bertajuk Gede-Gede Raya dengan Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Tuhan aku, kenapalah ujian apakah tahun ni? Allah, dengan lagu raya tak best. Cukuplah AG seorang yang si Pondan ni buat lagu yang tak apa-apa. Tolonglah jangan artis veteran kepada Kak Ifah Razia. Kak Ifah Razia tahu tak apa makna Hari Raya Aidilfitri? Selain daripada OOTD fashion sana, fashion sini, berbaju raya, baju berkebaya. Kak, lagu Raya Aidilfitri ni sepatutnya macam mana? Dia punya vibe tu macam ia mengingatkan zaman kanak-kanak dulu tau. Bermaaf-maafan sesama kita, lupakan segala sengketa lama. Dah macam lirik lah aku tengok. Aduh. Dan yang paling penting, ni paling penting irama muzik Melayu klasik, gendang-gendung tu semua. Lepas tu dia punya liriknya simple, tak heavy sangat. Itulah maksud makna Aidilfitri. Bila dah ada lagu raya, bila time nak balik kampung, baru kita ada rasa mood
mood nak beraya tu ada dalam jiwa dan hati kita, Kak. Kak Ifarazia, Kak, tolonglah jangan malukan artis veteran ni, Kak. Tolong, Kak. Aduh, cukuplah influencer bodoh buat lagu raya bodoh-bodoh tu. Jangan artis, Kak. Artis. Aduh. Tak tahulah nak cakap macam mana. Sumpah, lagu raya tahun ni paling teruk lah. Tapi ada je lagu raya tahun ni. Nasib baiklah ada lagu raya yang akan datang coming soon. Terutamanya Aisyah Rekno yang akan dikeluarkan pada 6 hari bulan, iaitu hari Jumaat ni. Hari Jumaat ni tolonglah, yang mana on the way nak bagi teaser ataupun bagi tarikh lagu raya keluar tu, kalau boleh tolong cepat sikit. Kita nak singkirkan lagu raya paling gampang ni. Entahlah, aku pun duk pening lah. Penat tau. Aku punya video yang mengecam AG lagu Lala Raya dekat 1.2 juta view tau. Tapi bila main artis Ifarazia ni, terima kasih bang, sebab saya pun tak perasan yang tu. Memang Allah lagu. Aku ingatkan tahun ni adalah rasa vibe raya tapi bila lagu Gedik Raya ni keluar, rasa nak extend puasa sampai setahun lah. Kalau lagu ni keluar kat radio, tolong radio, tolong jangan keluarkan lagu dua ni AG Lala Raya dan juga Gedik Raya daripada Kak Ifarazia. Aku tak tahulah, aku seorang je ke ataupun korang pun rasa benda yang sama juga. Aku tak tahulah kenapa tahun ni lagu raya tak ada satu pun lagi lagu raya yang boleh orang kata sedap didengar, yang boleh masuk dalam telinga kita. Korang dah ada ke belum lagu raya yang korang boleh ngam tahun ni? Aku rasa tahun lepas banyak yang masterpiece punya lagu. Macam ada Mimi Fly, Nadira dengan Hail kan. Aku rasa macam tahun ni dah tiba-tiba ada Lala Raya lah, ada Gedik-Gedik Raya lah. Kau dah kenapa Kak Gedik-Gedik Raya Kak? Kak, raya ni kita nak bermaafan, bersalaman, berkumpul tetangga. Takkanlah kau nak gedik-gedik pula. Apa kenalah gedik dengan raya tu Kak? Yang gedik tu kau Kak. Astagfirullahalazim. Dengan bulan puasanya yang kau upload video macam tu, yang gelek-gelek. Apa benda ni? Ya Allah, ya Tuhanku. Tolonglah siapa-siapa yang nak keluarkan lagu raya tahun ni, tolonglah keluarkan yang sedap-sedap yang boleh buat kita rasa macam semangat nak raya, yang vibe-vibe macam zaman-zaman dulu. Ni tak jumpa lagi ni lagu raya apa yang best ni. Kalau korang ada jumpa lagu raya yang best tahun ni, korang boleh komen, okey? Saya tak tahulah lagu raya mana yang best. So itu je lah yang saya nak bagi tahu hari ni. Selamat berbuka puasa nanti semua. Jaga diri, okey? Bye. Assalamualaikum. Bagaimana pendapatmu mengenai ini guys? Tulis di komentar.